Ya, minggu lepas Cik Temu ada jumpa seorang isteri. Dia datang, umur dia 43. Umur dia 43 tahun. Dia kata, doktor ingat tak dulu saya datang dengan doktor 3 tahun lepas kan. 3 tahun lepas waktu datang time tu, disebabkan oleh sejarah gugur 2 kali. Pernah gugur 2 kali, tak lekat kan 2 kali. Lepas tu yang kali ketiga tu nak jaga kandungan, sudah jumpa doktor Mu. So Alhamdulillah kan doktor Mu, baby tu survive lah. Maksudnya boleh stay dalam perut tu sampai 9 bulan. Sampai 9 bulan dah boleh bersalin normal. So, Alhamdulillah. Kemudian sekarang ni dia dah pregnant balik. Dia dah pregnant balik. Doktor Mu boleh tak? Doktor Mu bagi rawatan macam dulu yang 3 tahun dulu tu. Supaya nak elakkan gugur. InsyaAllah kan. So, Alhamdulillah kali ni tak ada bleeding lagi, tak ada sakit waktu tu tak ada dah. So kita tunggulah, kita doakan yang baik-baik. Semoga kandungan kali ni boleh survive macam yang kandungan kedua hari tu. So pertama tu gugur, kedua gugur, yang ketiga tu Alhamdulillah survive. Untuk korang yang senang sangat gugur tu, korang jangan stay seorang-seorang. Sebab kita insyaAllah kita boleh bantu korang. Doktor boleh bantu korang lah. Jangan stay seorang-seorang.